Guys, korang rasa retakan pernah berpecah tak sebelum ni? Macam Bobo Boy. Tapi sebelum tu guys, kalau korang minat dengan konten Bobo Boy, korang boleh follow Faiz di Sensi. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, macam apa yang kita tahu, Bobo Boy sering kali menggunakan kuasa elemental dengan cara berpecah kuasa 3 maupun kuasa 7. Tapi persoalannya, macam mana retakan boleh tahu berpecah kuasa elemental akan membuatkan pengguna kuasa elemental bertambah lagi lemah? Dan adakah sebelum ni Retaka pernah cuba berpecah sama seperti Bobo Boy? Bagi pendapat aku tak rasa yang Retaka pernah cuba untuk gunakan kuasa elemental sama seperti Bobo Boy. Tapi berkemungkinan besar macam mana Retaka boleh tahu berpecah akan membuatkan kuasa elemental bertambah lemah? Mungkin disebabkan Retaka merupakan seorang pengguna kuasa elemental yang cukup berpengalaman. Sebab macam apa yang kita tahu, Retaka pernah juga menggunakan beberapa kuasa elemental yang lain dan sekaligus membuatkan Retaka faham kemampuan sebenar kuasa elemental mampu untuk mencapai ke potensi yang sebenar sekiranya tidak berpecah. Malah tak mustahil juga yang Retaka tahu risiko apabila berpecah kuasa elemental, yang mana pengguna ada risiko untuk mudah lupa dan hilang ingatan. Jadi disebabkan pengalaman dan penglihatan yang tajam membuatkan Retaka tahu yang berpecah hanya akan membuatkan kuasa elemental bertambah lebih lemah. So, pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah. Guys, kalau korang ni fan-fan anime, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang cantik sebagai contoh macam anime Solo Leveling, Uchiha, Naruto, One Piece, Kaiju nombor 8 dan macam-macam lagi, ataupun korang nak cari hoodie anime yang cantik, Attack on Titan pun ada, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni. Okey, harga murah lepas tu padu.